Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, selamat datang ke episod yang ke-8 pada 12 Ramadan hari ini. Tuan-tuan sekalian, kita akan membincangkan 10 ayat daripada surah Ali Imran. Hari ini kita akan cover daripada ayat 71 sehingga ayat 80, tuan-tuan sekalian. Tapi mungkin ada yang perasan kenapa hari ini set berbeza. Beza sikit. Biasa tuan-tuan sekalian kita akan nampak ada fluted panel dekat belakang, tapi kali ini tuan-tuan sekalian ada sedikit kelainan, menandakan tuan-tuan sekalian ada sesuatu yang best ataupun ada sesuatu yang baharu yang kami nak umumkan sebagai tanda istimewanya episod kali ini, tuan-tuan sekalian. Jadi untuk nak tahu apa yang istimewanya, apakah pengumuman yang saya dah sebutkan pada minggu lepas, tak sabar kami nak umumkan itu, tuan-tuan sekalian kena stay tune dalam episod yang ke-8 ini, sebab di tengah-tengah episod ini nanti tuan-tuan sekalian ada pengumuman tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian kena stay lah, kena dengar sampai habis. Kalau boleh janganlah lepas dengar tengah-tengah tu tuan-tuan sekalian caw lari. Kalau boleh tuan-tuan sekalian dengar sampai habis, insya-Allah. Dan tuan-tuan sekalian jangan lupa tinggalkan jejak, tuan-tuan sekalian tinggalkan like dan juga share, dan juga mudah-mudahan tuan-tuan sekalian boleh tag juga sahabat-sahabat yang lain untuk sama-sama mengikuti kita punya sesi live pada pagi ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya tak nak panjangkan masa dan mukadimah saya pada pagi ini. Jom sama-sama kita meneruskan tadabbur kita pada ayat 71 hingga 80 surah Al-Imran, insya-Allah. Kita mulakan dengan 71 bacaan daripada Hazmi Irsyad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Baik, tuan-tuan sekalian, dalam ayat yang ke-71 surah Ali Imran ini, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan menyeru sekalian ahli kitab. Dan kalau tuan-tuan sekalian perasan, bermula daripada, bukan bermulalah, ayat sebelumnya pun tuan-tuan sekalian ada dah seruan kepada ahli kitab dengan persoalan berkenaan dengan lima takfuru nabi ayatillah. Tetapi dalam ayat ke-71 masih lagi Allah bertanya soalan kepada ahli kitab, tetapi kali ini Allah bertanya, lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa kamu mencampur adukkan perkara yang benar dan juga perkara yang batil? Baik, tuan-tuan sekalian, dalam ayat ini satu kita nampak bila ada seruan ya ahlal kitab dekat sini. Seruan dekat sini bukanlah sekadar bermaksud seruan yang bersifat lunak semata-mata, tetapi ianya adalah seruan yang bersifat untuk menarik perhatian. So bila Allah menarik perhatian ahli kitab dalam ayat ni, tuan-tuan sekalian, bermaksud there are something important yang Allah nak deliver kepada ahli kitab bila ada ya dekat depan itu, seruan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang important sangat, apakah yang penting itu? Allah bertanya soalan yang mereka perlu berikan perhatian dan kena jawab dengan apa orang kata benda, satu minda yang jujur, dan mesti kena berlandaskan dengan perkara yang hak lah. Iaitu Allah bertanya, kenapa kamu campur adukkan di antara kebenaran dan kebatilan? Dan bila sebut talbisu dekat sini, tuan-tuan sekalian, mencampur adukkan ini bermaksud macam mana? Sesuatu yang bercampur dengan kalimah talbisu digunakan dekat sini, ianya adalah satu pencampuran yang susah untuk nak didifferentiate dah. Dia punya campuran itu. Ibaratnya kalau contoh tuan-tuan sekalian, kalau ada dua benda yang bercampur, kalau contoh dia berlainan warna, kita masih boleh nampak, okey, ini contohlah kita campurkan sesuatu yang berwarna biru dan juga sesuatu yang berwarna merah. So kalau dia bercampur, kita boleh nampak lagi biru dengan merah tu. Tapi bila talbisu, ianya bermaksud kita mencampur adukkan sehingga ianya larut. Sehingga dia boleh sebati dan dah tak boleh dah nampak tuan-tuan sekalian perbezaan di antara satu tu dengan yang satu yang lain.
Jadi bila Allah menyebutkan lima talbisu dekat sini, maksudnya kedahsyatan mereka mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan ni sehingga benda tu dah jadi sama. Maksudnya al-haq pun dah tak nampak dah tuan-puan sekalian, dan al-batil pun dah tak nampak dah. Yang dia jadi satu benda yang memang bercampur, dah tak boleh nak beza. Dan satu benda bila kita bercerita pasal bercampur ni, kita mungkin biasa tengok pada formula pencampuran. Bila sesuatu yang dicampurkan, dia akan menghasilkan sesuatu yang berbeza. Contoh kalau kita ambil colouring lah, warna. Kalau kita ambil colour merah campur biru jadi apa ni? Purple. Purple kan jadi purple. So dia akan jadi colour yang baru. Tetapi tuan-puan sekalian kena ingat, percampuran di antara hak dengan batil bukanlah bermaksud bila hak campur batil dia akan jadi satu benda yang baru. Tak. Dalam kaedah fiqh dia menyebutkan idza ishtammal halal wal haramu ghulibal haram. Bila sesuatu yang halal bercampur dengan perkara yang haram, dia bukan jadi benda yang baru, dia akan jadi haram. Dia akan jadi haram. Maksudnya dia akan ghulibal haram, dia akan lebih obvious, lebih tampak yang haram itu. So sama juga dengan al-haq dengan batil, bila bercampur di antara hak dengan batil tuan-puan sekalian, bukan jadi sesuatu yang baru, tapi dia akan nampak dan lebih jelas kebatilan itu. Sebab itu tak boleh sama sekali kita mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Sebab belas sekali batil tu yang akan obvious. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-puan sekalian, kita ingatkan mereka mencampur adukkan ini dengan sifat ketidaksengajaan. Mereka tak sengaja buat benda tu. Tapi Allah menyebutkan sambungan daripada ayat ini, وَتَكْتُمُنَ الْحَقَّ. Mereka ada satu visi untuk nak menyembunyikan kebenaran tu. So diorang mencampur adukkan kebenaran dalam kebatilan sehingga yang obvious tu kebatilan. Sebab apa? Sebab nak menghilangkan. Sebab nak menyembunyikan kebenaran itu. Dan mereka menyangkakan Allah tak tahu. Dan mereka menyangkakan mereka macam buat macam tak tahu, tapi hakikat yang tuan-puan sekalian, mereka mengetahui dengan jelas agenda mereka sedang lakukan. So kita boleh refleksikan tuan-puan sekalian dalam ayat 71 ini betapa golongan-golongan yang tak suka kepada kebenaran dan Islam itu sendiri tuan-puan sekalian, yang tulen Islam yang tulen ni tuan-puan sekalian, mereka akan sedaya mungkin buat sesuatu dengan sangat tersusun untuk memastikan kebenaran itu makin kelam. Kebenaran itu makin samar. Jadi tuan-puan sekalian menyedari hakikat ini, tugasan kita tuan-puan sekalian pada hari ini ialah untuk memastikan al-haq itu sentiasa dilihat sebagai satu yang dominan. Jangan sekali-kali kita sendiri jangan campur adukkan kebatilan dalam kebenaran, dan kita sendiri kena memastikan al-haq itu sentiasa dominan dengan cara kita keep bersuara benda-benda yang betul. Jangan kita bagi suara-suara kebatilan itu makin kuat. So di saat batil tu tengah merencana sesuatu yang sangat tersusun untuk mereka dilihat dominan, kita orang yang memegang kebenaran ini tuan-puan sekalian ataupun yang menyampaikan kebenaran ini, kita kena lebih lantang daripada mereka. Jangan biarkan tuan-puan sekalian kebenaran itu bisu dan kebenaran itu diam disebabkan kelalaian dan kecuaian kita sendiri. Jadi ini adalah satu panggilan kepada kita semua tuan-puan sekalian untuk sama-sama memelihara kebenaran tanpa dicampur adukkan dengan kebatilan. Okey. Jadi itulah sedikit tuan-puan sekalian tadabbur untuk ayat 71 surah Al-Imran. So now kita transfer lagi. Kita beralih ke ayat yang seterusnya, ayat yang ke-72 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesama mereka, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada awal siang, dan ingkarilah pada akhirnya agar mereka kembali kepada kekafiran. Baik, ayat ni adalah satu situasi di mana menggambarkan antara perbuatan orang-orang Yahudi sewaktu berada di Madinah, kan? Dan antara benda yang menarik tentang penggunaan perkataan di sini Ustaz adalah waqalat ta'ifah. Ta'ifah, kalau kita baca terjemahan dekat sini, segolongan ataupun kumpulan. Tapi dalam bahasa Arab ada banyak lagi perkataan yang merujuk kepada kumpulan. Fariq ataupun jama'atun boleh juga digunakan. Tapi dekat sini ta'ifah adalah satu perkataan ataupun tim
yang kalau kita nampak dalam bahasa Arab dia berasal dari perkataan tawafa. Tawafa ni adalah bermaksud sesuatu yang berpusing dan satu kumpulan yang bergerak sekali. Maksudnya dia buat sesuatu perkara itu coordinated. Dia merancang betul-betul kan. Dia pastikan perkara itu jadi. Maka antara perancangan yang telah dibincangkan kepada mereka, mereka circle around Madinah kan untuk mencari kembali pengikut-pengikut dia. Sebab kenapa mereka melakukan perkara tersebut? Orang-orang Yahudi pada waktu itu dah establish satu jemaah, congregation istilah dia congregation kan, satu jemaah, satu kumpulan. Maksudnya dengan erti kata lain mereka ada pengaruh. Dan bila mana lama kelamaan bila mana Islam datang, satu persatu orang daripada jemaah mereka keluar, dengan erti kata lain memeluk agama Islam. Mereka telah melakukan satu perancangan, mereka pusing, mereka melakukan perancangan untuk buat apa? Mereka berkata, aminu billadhi unzila alladhina amanu. Kita pergi ke tempat-tempat orang Islam ni. Lepas tu apa yang kita akan cakap kepada mereka? Maksudnya kita pergi dengar dan kita cakap kepada mereka pada siang hari ataupun pada awalnya masa sewaktu kita mendengar, kita akan cakap amanu. Kami telah beriman. Tujuan dia apa? Untuk menarik perhatian. Wow, orang Yahudi ataupun agama lain datang masuk agama Islam. Sudah semestinya kalau kita lihat sekarang orang yang memeluk agama Islam ni, kita anggap satu figura yang dekat dengan kita lah, sebab kita rasa terpegun mereka mampu untuk terima Islam kan. Dan seterusnya bila mana mereka, ini perancangan mereka lah, maksudnya siang hari mereka mengatakan mereka beriman, dan apabila berada di akhirahu, iaitu sama ada hampir malam ataupun waktu pengakhiran hari tersebut, mereka akan cakap apa? Wakfuru pula. Kami dah dengar apa yang kamu katakan, tapi bila kami fikir balik, tak betul kan. Lepas tu dengan erti kata lain, mereka mengatakan ini secara kuat ataupun secara terbuka, supaya siapa yang mendengar dia, terutamanya pengikut mereka yang lepas tu, bila dengar mereka cakap macam tu, mereka akan kembali kepada mereka, la'allahum yarji'un. So dengan erti kata lain, bila mana orang-orang Yahudi ni ataupun pendeta-pendeta lah, sebab kita cakap tentang ahli kitab ni orang yang berpendidikan, orang yang ada knowledge tentang kitab. So once, ni adalah daripada sudut psikologi, bila kita dah ada pengikut, kita dah ada pengaruh, dan bila mana kita lihat pengaruh kita makin berkurang, kita akan rasa tak boleh ni, kita kena do something. Dan antara perkara yang mereka lakukan adalah seperti mana yang mereka lakukan adalah mencampur adukkan hak dan batil. Mereka mula-mula mengaku hak, lepas tu mereka membatalkan pula kebenaran tersebut dengan kekufuran. Maka jangan terkejut, perkara itu juga berlaku dalam masyarakat kita. Iaitu bila mana mungkin seseorang figura itu, sama ada figura itu agamawan dan sebagainya, bila hilang sahaja pengikut, dia sanggup buat apa-apa saja untuk dapat balik pengikut itu. So ini adalah salah satu penyakit orang-orang Bani Israel ataupun pendeta Bani Israel ataupun Yahudi itu sendiri, yang nak agama ni bukan berdasarkan hak, tetapi ada atas dasar followers. Semakin banyak followers, semakin benarlah dia kan. Tapi agama bukan berdasarkan bilangan orang, manusia. Kerana kita tahu bahawa Islam datang dalam keadaan yang pelik, dan pada zaman sekarang akan kembali menjadi ganjil. Maka dekat sini kita akan nampak sebenarnya hak bukan berdasarkan bilangan pengikut, hak bukan berdasarkan betapa ramainya followers kita, tetapi hak adalah berdasarkan apa yang telah tertulis di dalam Al-Quran dan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu pengajaran dan satu tadabbur yang penting bagi dunia yang sekarang ni bergerak atas bilangan followers, bukan atas bilangan ataupun atas nilai kebenaran itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah ayat ke-72. Baik. Okay, baik. Terima kasih Hazmi untuk tadabbur ayat 72. Baik, sekarang tuan-tuan sekalian kita bergerak terus kepada ayat yang ke-73 insya-Allah. Jadi silakan Hazmi bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله يؤتى أحد مثل ما أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahawa seseorang akan diberikan seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahawa mereka akan menyanggahmu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kurniaan itu di tangan dalam kekuasaan Allah. Dia memberinya kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Baik, teman sekalian, dalam ayat yang ke-73 ini, dia menarik sebab ayat ini adalah dialog sesama mereka. Which mean tidaklah pula didengari oleh Nabi Muhammad SAW, tapi ini adalah dialog sesama mereka sebenarnya. Khususnya pada babak awal tu, janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang mengikut agama kamu. Benda ni dia macam satu statement yang disebutkan kepada kelompok mereka, tetapi macam mana Allah boleh pull out the dialogue itself. Jadi ini menandakan, tuan-puan sekalian, di saat mereka sedang cuba untuk berlaku licik dan cuba untuk merangka sesuatu yang tak baik kepada agama Islam yang tulen ataupun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Allah merakamkan hatta dialog kamu sesama kamu pun aku boleh dengar. Kan, sesama kamu pun aku boleh dengar. Jadi hatta Allah rakamkan ini, tuan-puan sekalian, dengan nak bagi tahu apakah antara mentaliti yang ada pada orang yang membenci kepada agama Islam yang sebenar. Dan antaranya, tuan-puan sekalian, dia macam menampakkan, dialog ini menampakkan bahawasanya mereka ni macam nak menjadikan agama tu sebagai sesuatu yang eksklusif untuk kelompok-kelompok mereka sahaja. So disebabkan mereka merasakan mereka sudah berpegang pada benda yang betul, maka segala apa yang betul tu mesti kena datang daripada puak-puak mereka saja. Selain daripada puak mereka ni, tuan-puan sekalian, tak layak untuk nak mengatakan mereka ni adalah golongan yang benar. Dan tuan-puan sekalian, melihat kepada dialog sebegini, mentaliti sebegini, bukan wujud pada zaman ini saja, bukan zaman itu saja, tapi juga wujud juga, tuan-puan sekalian, situasi ini pada zaman sekarang. Kita tengok, tuan-puan sekalian, ada beberapa kelompok-kelompok manusia, tak kira sama ada dalam bentuk jamaah ke ataupun dalam bentuk kumpulan-kumpulan ataupun so-called, kadang-kadang tak dinafikan juga, tuan-puan sekalian, circle-circle yang dicipta oleh segelompok manusia ini. Mereka merasakan mereka lah golongan yang terpaling benar dalam segala perkara. Dan selain daripada kelompok itu, apa saja yang mereka bunyikan, apa yang mereka sampaikan, semuanya perlu diragui dan semuanya tidak menghampiri kebenaran menurut mereka. Sebab itu, tuan-puan sekalian, saya tengok juga beberapa culture yang ada di Malaysia ni, kadang-kadang alhamdulillah, tuan-puan sekalian, bila mana mereka barangkali berjumpa di satu tempat, mungkin barangkali dalam kelas-kelas, mereka berjumpa, tuan-puan sekalian, mereka berjumpa sesama mereka dan akhirnya mereka mencipta satu idea di mana kita nampak macam ada satu trend pemikiran yang sama. Kita ni macam ada satu corak pola pemikiran yang sama. So apa-apa pun kita gerak sekali. Kita macam mana dia bukan sekadar gerak sekali, dia kata macam apa-apa pun kita kena macam mana Azmi, dia punya istilah dia tu saya tak keluar idea dia macam kelompok yang bila mana berjumpa sesama mereka tu, mereka dah bersepakat untuk saling membackup, itu ikut istilahnya. Dia macam aku dah jumpa dengan kau ni, aku nampak sama ni, serasi mungkin. Dia macam bila dah serasi ni, so apa-apa pun kau macam aku fikir kau akan fikir benda yang sama. Sekufu Ustaz, bukan? Sekufu tu macam rumah tangga pula kan. Tapi dia lebih kepada macam aku rasa kau akan jadi pelindung kepada aku akan jadi pelindung kepada kau. Lebih kurang macam itulah, tuan-tuan sekalian. So disebabkan ada rasa sama dalam cara fikir itu, mereka berfikir sampai ke tahap itu. So benda ni juga, tuan-tuan sekalian, mengakibatkan mereka merasakan kalau kau dah saling faham apa yang aku fikir dan aku faham apa kau fikir, maksudnya apa yang betul tu mestilah datang daripada kita. Tak boleh datang daripada orang lain, sebab orang lain tak faham macam mana apa kita fikir. Orang lain tak nampak spektrum kebenaran seperti mana spektrum yang kita nampak.
So apa-apa pun mesti kena datang daripada laluan kita, cara fikir kita, pola fikiran kita. Yang lain semua salah. Bahkan Hazmi, kalau saya nak reflect dengan lebih spesifik, hatta dalam dunia penyampaian tadabbur pun wujud juga golongan-golongan macam ni. Betul. Yang merasakan kalau bab penyampaian tadabbur ni, golongan kami lah golongan yang paling betul menyampaikan tadabbur. Golongan tu mana ada sentuh elemen aspek kebahasaan dalam Al-Quran. Golongan tu mana ada sentuh aspek munasabah baina suar, munasabah bainal ayat. Kita ni ada elemen munasabah, ada i'jaz lughahnya. So kalau dalam bab penyampaian tadabbur, kamilah yang terpaling hebat dan terpaling betul dalam penyampaian tadabburnya. Dan benda ini muncul tuan-puan sekalian, walaupun tidak ada pun orang yang mewartakan inilah kelompok yang paling betul. Tak ada pun pengisytiharan daripada pihak berkuasa ke orang yang berautoriti ke kata, okey tuan-puan sekalian, yang terpaling betul dalam penyampaian dia ni, kelompok ni. Tak ada pun. Tapi disebabkan ada golongan-golongan dalam satu kelompok ini, mereka vacuum sesama mereka, mereka saling mengiyakan di antara satu sama lain dan mereka hanya sekadar mengiyakan dalam kalangan mereka saja. Tapi mereka tidak bersedia untuk mendengar apa yang mungkin pihak luar akan katakan tuan-puan sekalian. Jadi ayat 73 ni tuan-puan sekalian mungkin kita boleh luaskan bukan semata-mata pada ahli kitab tapi rupa-rupanya pada apa jua kelompok-kelompok yang ada pada saat ini yang berkumpul atas tujuan yang pelbagai. Kadang-kadang mungkin barangkali tuan-puan sekalian ada je yang berkumpul atas tujuan bukan sekadar agama tetapi mungkin atas minat-minat yang tertentu. Contohlah tuan-puan sekalian, kalau kita ambil yang sedikit keduniaan, contoh dalam hobi cycling. Tahu cycling tuan-puan sekalian? Berbasikal, sekarang ni kan trend orang berbasikal tuan-puan sekalian jauh-jauh dan sebagainya. Wujud juga golongan dalam circle cycling ni tuan-puan sekalian yang mereka merasakan kalau teknik yang paling betul, cara nak setting basikal yang paling betul adalah datang daripada puak-puak kami. So kalau ada puak-puak lain nak share berkenaan dengan cycling punya teknik ataupun peralatan yang paling diperlukan dalam cycling, semua tu tak benar. Kami ni golongan yang paling berpengalaman, yang paling lama dah berkecimpung dalam dunia cycling, kamilah orang yang paling layak untuk bercerita pasal benda ni. So tuan-puan sekalian, ini adalah gambaran sikap yang digambarkan dalam ayat 73 dan tuan-puan sekalian, antara benda yang juga kita belajar dalam ayat 73 ni adalah berkenaan dengan jauhilah sifat hasad. Hasad ini menghancurkan tuan-puan sekalian. Antara punca kenapa mereka bertindak sedemikian yang kita bincangkan tadi itu ialah datangnya daripada perasaan hasad. Mereka tak boleh tengok ada orang lebih daripada dia. Sebab mereka ni adalah kaum yang pernah dimuliakan oleh Allah. Bahkan mereka ni merasakan mereka ni dimuliakan kerana dapat belajar kitab, dapat berjumpa dengan Nabi. Lalu mereka merasakan macam tak ada golongan lain yang lebih layak berbanding kami dan kamilah orang yang terpaling mulia sebab kami dapat peluang-peluang sebegitu. Orang lain tak boleh dapat, kaum lain tak boleh dapat tuan-puan sekalian. Mereka nak benda tu jadi eksklusif hanya milik mereka. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, bila mana dia orang tengok ada Nabi Muhammad muncul, ada orang juga bercerita pasal wahyu, ada kitab pula tu tuan-puan sekalian, dia tak boleh. Sebab dia merasakan macam kemunculan Nabi Muhammad SAW ini sebagai individu yang merampas kemuliaan-kemuliaan daripada mereka. Jadi ini adalah perkara yang tak sepatutnya berlaku. Ini berlaku disebabkan hasad lah. Dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Dan tuan-puan sekalian, benda ini juga lah yang menghancurkan banyak kumpulan-kumpulan pun. Kan kumpulan-kumpulan hari ini tuan-puan sekalian hancur. Jemaah-jemaah hari ini tuan-puan sekalian hancur disebabkan hasad ni. Jadi sama-sama tuan-puan sekalian kita jauhi benda yang sangat mematikan ini sebab asas kepada perkumpulan inilah untuk menguatkan apa-apa yang baik. Tetapi bila mana kita ada hasad tuan-puan sekalian, benda yang baik pun akan hancur disebabkan hasad ni. Maka jauhilah hasad dan tuan-puan sekalian kita kena kembali kepada penentuan kepada sesiapa yang layak untuk mendapat kelebihan dan kemuliaan itu datang daripada Allah, bukan daripada nisbah dan neraca fikiran kita pada hari ini. So berhentilah merasakan itu eksklusif untuk kita, berhenti untuk hasad sebab yang menentukan kemuliaan cuma satu, bukan kita tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara sedikit perkongsian berkenaan dengan ayat 73 surah Al-Imran. Jadi sekarang kita beralih kepada ayat 74 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhtassu birahmatihi man yasha. Wallahu dhul fadlil azim. Dia menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dia kehendaki dan Allah memiliki kurniaan yang besar. Okey. Jadi ayat ini merupakan ayat yang menambahkan lagi penegasan tentang dari mana kemuliaan itu datang. Adakah
kemuliaan itu datang daripada warna kulit, ataupun kurniaan itu datang daripada keturunan, ataupun kurniaan itu datang daripada perlakuan yang sebenar yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan. Sebab antara benda yang menyebabkan orang-orang Yahudi ataupun ahli kitab merasakan mereka ini adalah satu kaum yang benar ataupun satu kaum sahaja yang sepatutnya dikurniakan para nabi adalah disebabkan mereka berada dalam satu situasi in denial, Ustaz. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan mereka pelbagai jenis fadl, kan, dalam ayat sebelum tu, kul innal fadla biyadillah, sesungguhnya setiap kemuliaan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akui, Al-Quran pun akui bahawa mereka pernah dimuliakan. Ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin, iaitu Allah telah memuliakan mereka dalam banyak-banyak kelompok, dalam banyak-banyak manusia yang berada di alam ini. Allah telah memuliakan mereka pada waktu ketika dahulu. Namun kita kena ingat bahawa pilihan mereka, Allah memilih mereka itu bukan sekadar Allah milih untuk muliakan mereka semata-mata, tetapi tindakan mereka sepatutnya memberikan mereka kemuliaan, bukan atas dasar keturunan, bukan atas dasar kumpulan, tapi amalan. Bagaimana kamu bila dapatkan kemuliaan itu, apa yang kamu lakukan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat ni, yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah khususkan rahmat ni tak datang daripada orang lain. Rahmat hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam surah Al-A'raf, tak silap saya ayat ke berapa, 100, surah Al-A'raf, inna rahmati wasi'at kulla syai. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang ada rahmat tu. Dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas, bukan sekadar sangat luas, tetapi Allah khususkan dan bagi dekat siapa. Kita kadang-kadang, kan Ustaz, perkataan rahmah ni kita faham, dan kita tahu rahmah ni antaranya adalah Al-Quran itu sendiri. Maka kadang-kadang kita pilih kita nak sebarkan Al-Quran kat siapa. Siapa yang tak ada duit, kita tak nak sebarlah Al-Quran. Sebab zaman sekarang Al-Quran ataupun agama ni adalah satu bentuk cara untuk kita nak dapatkan duit pada waktu yang sama, kan. Maka kita khususkan, kita yakhtassu, kan, kita khususkan kepada siapa kita nak cakap, kepada kita siapa kita nak sampaikan. Alah, orang kita tak payahlah pilih golongan ini, tidak. Sudah semestinya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menyampaikan risalah, iaitu bentuk daripada salah satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran, maka kita jangan khususkan. Kalau Allah tak khususkan, kenapa kita nak khususkan? Maka kita kena akui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmatnya kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan wallahu dzul fadlil azim. Allah mengingatkan kita bahawasanya tujuan Allah turunkan rahmat, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan semua perkara itu untuk mengingatkan kepada kita bahawa kita ni bukan apa-apa. Keturunan kita mungkin ada keturunan yang mulia, tetapi tidak menjamin bahawa kita adalah mulia hasil daripada darah daging semata-mata. Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakan mereka yang benar-benar, yang pertama adalah mengikuti apa yang Allah turunkan, dan yang kedua amalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Kerana salah satu penyakit orang-orang Yahudi ataupun penyakit ahli kitab, salah satunya adalah mereka diberikan ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Mereka tahu tentang hakikat ilmu tetapi tidak mahu menyebarkan ilmu kepada orang lain. Sebab antara pandangan orang Arab atau orang ahli kitab atau Yahudi pada orang Arab pada waktu itu adalah mereka adalah golongan yang tak mulia, kita lebih mulia daripada mereka. Maka ini juga salah satu perkara yang kita perlu elakkan, terutamanya kita yang menyebarkan Al-Quran, kita yang belajar Al-Quran, kita yang sentiasa faham tentang kenapa kita perlu jadi orang yang merendah diri. Maka ayat ini sangat penting untuk memberikan kita ketukan dan teguran yang sangat-sangat tajam. Walillahil mathalul a'la. Itu saja, Ustaz. Baik, alhamdulillah tuan-puan sekalian, kita sudah mendengar tadabbur untuk ayat ke-74. Sekarang kita pergi pada ayat yang ke-75 insya-Allah tuan-puan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Dan antara ahli kitab ada yang jika engkau meminjamkan kepadanya harta yang banyak, nescaya dia mengembalikan kepadamu, tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau meminjamkan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tiada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap mereka, terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Okey, baik, terpuaskan ayat 75 ni menarik. Sebabnya dalam ayat ni Allah memaparkan again, Allah bagi tahu jangan pukul rata lah kan. Sebab dalam ayat ni Allah kata sebahagian daripada, Allah sebut apa tadi, sebahagian daripada ahli kitab, mereka ni terpuaskan bukan semuanya bermasalah. Allah kata ada daripada ahli kitab ni terpuaskan yang memang ada integriti, yang ada amanah dalam urusan kehidupan mereka. Dan antara contoh yang Allah bawa dekat dalam ayat 75 ni tuan-puan sekalian berkenaan dengan kalau diberikan satu kintar. Kintar ni tuan-puan sekalian satu jumlah yang sangat besar. Dan Allah kata ada sebahagian di kita kalau bagi kintar kat dia, dia akan pulangkan balik kintar tu. Dia akan bagi full amount, value yang sama, tanpa dikurangkan sedikit pun. Tetapi tuan-puan sekalian, ada juga sebagian ahli kitab punya tak berintegriti, punya letak amanah. Mereka diberikan 1 dinar pun tuan-puan sekalian, mereka tidak akan memulangkan sebab kerana tidak ada integriti. Dan dalam ayat ni juga tuan-puan sekalian Allah bagi tahu, ialah satu, Allah membangkitkan itu isu integriti. Tapi dia disambung pula dengan keadaan manusia pada hari ini dia terlalu fragile dalam integriti dia. Hazmi, contoh macam kalau kita tengok, hari ini ada orang yang mungkin dekat social media, dia sangat lantang bercerita pasal, contohlah kita ambil satu, itu isu integriti lah. Contoh macam dia ni memaparkan dia sebagai seorang yang sangat integriti. Dia juga mungkin barangkali seseorang yang suka bercerita pasal integriti. Dan mungkin barangkali dia suka respon kepada hal-hal integriti yang berlaku dekat dalam Malaysia sebagai contoh. Tiba-tiba di saat dia tengah lantang bercerita, dia sentuh semua orang tentang hal-hal integriti. Tiba-tiba mungkin pada orang-orang yang dia rasakan dalam kumpulan dia, dan mungkin dalam kumpulan dia itu pula terpuaskan ada masalah integriti, tiba-tiba dia mendiamkan dan tak bercerita pasal benda itu. Dalam arti kata tuan-puan sekalian, punyalah fragile integriti manusia ni, sehingga tahap ada manusia yang boleh memilih bulu dalam nak menunjukkan integriti diri dia ataupun amanah dalam diri dia tuan-puan sekalian. Ini satu benda yang tak patut berlaku lah. Tetapi ini juga yang Allah paparkan dalam ayat 75 ni. Ada yang bagus. Tapi ada tu pula tuan-puan sekalian, integriti itu memilih bulu. Dia hanya akan berlaku adil, dia hanya akan berlaku baik dan juga berlaku amanah kepada orang yang dalam kelompoknya sahaja. Sama juga tuan-puan sekalian pada hari ini, kalau kita nak ambil contoh yang lebih semasa juga, sekarang ni di bulan Ramadan ada banyak jualan-jualan online tuan-puan sekalian kan, ataupun jualan-jualan atas talian. Beli baju raya pun hari ni tuan-puan sekalian dah tak perlu dah kita nak bersesak-sesak pergi ke Jalan Tar kan, tak perlu nak bersesak-sesak pergi ke Bangi Central tuan-puan sekalian. Sekarang ni order semua atas talian je kan, atas talian. Apa yang boleh berlaku tuan-puan sekalian dalam dunia perniagaan atas talian ini, iaitu kita boleh tengok ada orang yang mungkin barangkali kalau dia jumpa ada kelompok-kelompok yang mungkin membeli banyak, dia akan layan dengan sangat baik. Kan, dia akan memberikan servis yang sangat tip-top. Mungkin barangkali, ni orang yang mungkin nak angkut banyak ni, lebih daripada 1, 2, 3 helai baju ni. Tapi orang yang mungkin nak angkat 1 helai, orang yang sekadar nak ambil benda yang paling murah, dia mungkin barangkali akan berikan layanan yang sangat sambil lewa. Ini adalah satu sikap yang menampakkan tuan-puan sekalian, layanan yang bersifat pilih bululah. Dan Allah membangkitkan isu ni dekat dalam ayat 75 ni supaya tuan-puan sekalian dalam hal kebenaran, tadi kita ambil hal yang lebih semasa, tapi dalam hal kebenaran tuan-puan sekalian, kalau benda itu benar, jangan kita nisbahkan kebenaran itu sebabkan kita rasa macam kita nak protect kepentingan kelompok kita. Sedangkan Allah kata berlaku adil lah dalam mengatakan kebenaran. Jangan disebabkan, bila time kamu sebelum ni lantang untuk menyatakan mana benar mana yang salah, tiba-tiba puak kamu buat masalah, kamu diamkan diri. Tapi sebab puak sana buat masalah, kamu lantang, kamu cepat. Kan, kamu cepat. Ini juga boleh dikatakan dalam konsep politik lah juga. Politik pun sama juga. Kan, kalau kelompok sendiri buat masalah, senyap. Tapi kalau puak lain buat masalah, cepat, tembak dia. Kita kena bawa, heret dia ke mahkamah dan sebagainya. Jadi, ini antara benda yang kita boleh pelajari lah, tuan-tuan sekalian.
daripada ayat 75 ini. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian, diskriminasi sosial ini ataupun diskriminasi dalam beragama ni tuan-puan sekalian dapat dielakkan. Jauhkan tuan-puan sekalian, dalam beragama ni kita terlalu menilai bangsa, latar belakang, status. Kau ni datang daripada uni mana, belajar agama ni uni mana. Hari ini bukan tak berlaku Azmi. Contoh macam dalam konsep mengajar di masjid, kalau tak daripada Azhar, kalau tak daripada Jordan, kau ni mungkin lulusan universiti biasa lah nak mengajarkan agama ni. Dan satu lagi Azmi, ni real story Azmi, bila saya pergi berkuliah di Masjid Surau, yang paling kerap ni, bahkan saya katakan kalau kita nak bacakan by percentage, daripada surau-surau saya pergi ni tuan-puan sekalian, more than 70%. Yang ni pengakuan jujur ni, yang ni real study dan real case. Lebih 70% surau masjid saya pergi tuan-puan sekalian, bila mana saya habis mengajar, dan mungkin tempat tu first time saya datang, habis je tu mesti ada orang jumpa saya tanya, Ustaz dulu lulusan Azhar Ustaz dulu lulusan Timur Tengah ya. Jadi saya macam dalam kepala saya macam, maksudnya kalau kita nak berbicara dan bercakap dengan sebegitu, menyampaikan dengan sebegitu, mesti kena dapat cap dapat cap lulusan Timur Tengah je ke? Maksudnya kau dah belajar kat UIA tak boleh nak menyampaikan sekualiti itu. Jadi this kind of thinking ada juga dalam kalangan masyarakat tuan-puan sekalian. Hatta kalau nak dilihat orang yang layak bercerita pasal agama, should come from Mesir. Orang yang layak bercerita pasal agama mesti datang daripada Timur Tengah. Ini berlaku. Jadi tuan-puan sekalian kena bebaskan daripada benda itu. Sebab alhamdulillah tuan-puan sekalian, walaupun dia tidaklah parah, tapi Allah membangkitkan ayat ini supaya kalau benda tu sudah ada bibit-bibitnya, kita jangan memarahkan lagi. Jangan dilanjutkan lagi sehingga sampai tahap kebenaran itu mesti datang daripada satu kelompok dan daripada satu lokasi sahaja. Lokasi lain semuanya adalah perkara yang batil. So buang daripada awal tuan-puan sekalian. Wallahualam untuk ayat yang ke-75. Tuan-puan sekalian, kita akan berhenti rehat seketika dan tuan-puan sekalian tibalah masanya untuk untuk kita berhenti rehat ni. Ada satu pengumuman penting yang saya nak sampaikan tuan-puan sekalian, dan tuan-puan sekalian saya sarankan tuan-puan sekalian bila dah dengar pengumuman ni, ambil langkah segera kerana ianya limited edition. Limited edition ke? Limited lah tuan-puan sekalian. Dia hanya limited untuk orang-orang yang berkesempatan saja untuk dapat keistimewaan ni. Jadi tuan-puan sekalian, nak tahu apa? Jom kita tengok apa yang saya nak umumkan selepas ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan sekalian, seperti yang tuan-puan sekalian tengok pada waktu ini, hari ini 2 Mac, kita melancarkan aplikasi daripada Tadabbur Center yang bernama Tadabbur Plus, tuan-puan sekalian. Jadi insya-Allah dalam aplikasi ini tuan-puan sekalian ada banyak benda-benda yang menarik dan bermanfaat untuk anda semua. Kita boleh katakan tuan-puan sekalian aplikasi ini adalah CMS, Content Management System. Jadi ada banyak video-video tadabbur Al-Quran dekat dalam aplikasi ini. Dan tuan-puan sekalian, antara yang menariknya, tuan-puan sekalian akan dapat mengikuti tadabbur yang mendalam dalam aplikasi ini, dan tuan-puan sekalian dapat mengikuti pembelajaran daripada asatizah yang berpengalaman. Ada Ustaz Syahri Abdul Rahman, ada Dr. Azrul Azlan, ada saya, ada Ustaz Nazri Mustaqim, ada Ustaz Amir Ihsan, dan ada juga Ustaz Yusof Arba'in. Ada banyak lagi, ada ramai lagi tuan-puan sekalian asatizah berpengalaman yang akan menghiasi dan akan mengisi pengisian-pengisian di dalam Tadabbur Plus. Seterusnya tuan-puan sekalian, kuliah-kuliah terkini. Untuk makluman tuan-puan sekalian, insya-Allah bila tuan-puan sekalian langgan nanti, kita akan upload video baru tuan-puan sekalian setiap minggu, sebanyak 3 video baru. Setiap hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat, tuan-puan sekalian akan dapat fresh new video. So bukan satu video yang diulang-ulang yang lama-lama kita upload, kita akan upload video yang baru setiap Isnin, Rabu, Jumaat. Satu langganan yang sangat berbaloi lah. Dan tuan-puan sekalian, kita sudah ada lebih daripada 100 jam tontonan dekat dalam aplikasi ini. Jadi tuan-puan sekalian sangat berbaloi. Seterusnya, tuan-puan sekalian, kalau bertanya pada saya, Ustaz, berapa harga untuk langganan Tadabbur Plus ni untuk kami dapat enjoy all the videos ni? Tuan-puan sekalian, harga asalnya seperti yang tertera di sini, harga asal ialah RM50 sebulan, dan tahunan harganya RM600 setahun. Jadi kalau tuan-puan sekalian tengok ni, harga ni mungkin berpatutan dah sebenarnya tuan-puan sekalian, tetapi berita baik untuk 3,000 pelanggan pertama, subscriber pertama Tadabbur Plus, tuan-puan sekalian boleh menikmati harga potongan sebanyak 50%
untuk langganan bulanan, jadi harga asal RM50. Jadi tuan-puan sekalian hanya melanggan RM25 saja untuk menikmati semua video di Tadabbur Plus. Dan tuan-puan sekalian, yang lagi menarik, pakej tahunan, tuan-puan sekalian boleh dapat diskaun hampir 60% daripada RM600 jadi RM250 sahaja. Dan ianya sah untuk 3,000 subscriber yang pertama. Jadi tuan-puan sekalian, cara nak langgan dia sangat mudah. Tuan-puan sekalian boleh pergi ke App Store dan Google Play Store. Tuan-puan sekalian download Tadabbur Plus dan tuan-puan sekalian boleh terus ikut step dia. Cara dia sangat mudah. Tuan-puan sekalian download, tuan-puan sekalian buka apps tersebut, sign up, dan kemudian tuan-puan sekalian akan dapat, lepas dah sign up tu, tuan-puan sekalian akan dapat email. Dalam email tu tuan-puan sekalian boleh tekan langgan sekarang. So tuan-puan sekalian buat purchase, buat pembayaran, dan pastikan tuan-puan sekalian masa nak purchase, masa nak langgan, nak buat pembayaran itu, tuan-puan sekalian kena gunakan email yang sama dengan apa yang tuan-puan sekalian sign up dekat apps tadi. Dan lepas habis pembayaran, insya-Allah tuan-puan sekalian, ianya akan, anda boleh masuk dengan satu preview yang sangat premium dekat dalam tu. Sebab kalau anda tak bayar, anda tak akan dapat tengoklah semua video-video yang ada kat dalam tu. Jadi tuan-puan sekalian, saya nak panggil semua, saya nak ajak semua tuan-puan sekalian, kita dah ada Netflix, kita dah ada apa lagi, Disney Hotstar, kita dah ada HBO Go dan sebagainya tuan-puan sekalian. Kenapa tidak untuk kita punya pengisian rohani, kita ada Tadabbur Plus hanya RM25 sebulan sahaja. Jadi cepat-cepat daftar, 3,000 pelanggan yang pertama. Kembali lagi tuan-puan sekalian dalam episod yang ke-8, kita nak sambung ayat 76. Tuan-puan sekalian macam mana? Dah dengar pengumuman tadi? Saya cadangkan tuan-puan sekalian, alang-alang dah dengar tu, tuan-puan sekalian rasa excited sebab dia berkait rapat dengan projek kita tuan-puan sekalian pada bulan ini, iaitu projek Ansyarah tu. Sebab dalam Tadabbur Plus tu nanti tuan-puan sekalian akan ada siri Ansyarah bermula daripada Al-Fatihah dan dia akan go through sampai lah tuan-puan sekalian, kita target dalam masa 3 tahun setengah lah tuan-puan sekalian dia akan habis untuk complete 6,236 ayat. Jadi mudah-mudahan tuan-puan sekalian saya doakan yang tengah menonton saat ini, tuan-puan sekalian dapat menjadi 3,000 pelanggan ataupun subscriber yang pertama untuk menikmati Tadabbur Plus tuan-puan sekalian. Isu simple dan sangat murah tuan-puan sekalian, dapat pula harga istimewa tu. Jadi tuan-puan sekalian, cepat-cepat langgan insya-Allah. Tapi tuan-puan sekalian, kena dengar sampai habis dulu sebab kita ada lagi 5 ayat yang perlu dihabiskan. Jadi tuan-puan sekalian, jom kita terus kepada ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-76. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam ayat ini, iaitu ayat ke-76 surah Ali Imran, memberikan kita satu hakikat ketakwaan yang mana ramai dalam kalangan kita terlepas pandang. Kadang-kadang kita ingat takwa ni adalah kita diam, ataupun takwa ni adalah kita pakai jubah yang melambangkan takwa, pakaian melambang takwa. Tetapi yang lebih besar di dalam ayat ini adalah bala man aufa bi'ahdihi. Antara ciri-ciri orang bertakwa itu sendiri adalah orang yang menepati janjinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akhiri dengan fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kenapa ayat ini sangat penting? Sebab kita, apabila kita melihat takwa itu sendiri, kita rasa takwa ni, orang yang bertakwa adalah orang yang berada di masjid, ataupun orang yang bertakwa adalah orang yang tidak tinggal salat. Kita tak nafikan itu ciri takwa. Tapi kita jangan lupakan bahawasanya agama Islam ni, dia bukan sekadar dalaman, tetapi dia luaran. Dengan erti kata lain, apa yang kita lakukan, tindakan kita, akhlak kita itu melambangkan ketakwaan seseorang. Dan paling simple yang Allah boleh bagi, nak nilai seseorang itu antara ciri-ciri mereka bertakwa ataupun tidak, adalah mereka sentiasa menepati janji mereka. Seperti mana di dalam surah Al-Baqarah, antara ciri orang beriman yang bertakwa, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Apabila mereka berjanji, mereka akan tunaikan. Dan ini adalah satu benda yang kita perlu keep in mind ataupun tanam dalam mindset kita. Sebab antara ungkapan yang kita selalu salah guna, Ustaz, adalah insya-Allah. Kan? Insya-Allah tu
Kita rasa insya-Allah tu seperti satu escapism. Kita nak lari daripada perjanjian ataupun kita nak lari daripada sesuatu perkara tu, kita cakap insya-Allah insya-Allah. Tapi sebenarnya insya-Allah tu bukanlah sesuatu yang kita boleh pandang ringan. Orang bertakwa apabila mengucapkan insya-Allah seperti mana di dalam surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ay yasha Allah. Apabila mengatakan sesuatu perkara yang kamu akan lakukan perkara esok, jangan rasa kamu confirm dapat lakukan perkara esok kecuali kamu kena katakan ay yasha Allah, iaitu insya-Allah. So kat sini ini adalah satu mindset bagi kita untuk pada bulan Ramadan ni, lagi-lagi antara tujuan kita diwajibkan untuk berpuasa adalah untuk menambahkan ketakwaan. Maka takwa salah satunya adalah kita latih untuk menepati janji kita. Bukan latih, kita kena berpegang dengan janji-janji kita. Dan ini adalah nasihat kepada kita semua. Janganlah kita memungkiri janji kita. Sebab janji ni adalah salah satu lambang kepada ketakwaan kita. Ataupun kalau kita nak jadi benar-benar orang yang bertakwa, antara perkara yang kita perlu focus on is bila berjanji tidak akan berdusta. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita bahawasanya orang-orang yang berjanji ni adalah golongan yang sentiasa mendapatkan satu lagi ustaz, iaitu yuhib, iaitu kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini adalah satu kualiti yang sangat-sangat besar. Maka bila Allah letakkan perkataan hub dekat sini, dia bukan satu perkataan yang sekadar kita nampak sesuatu yang ringan, tetapi ia melambangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kualiti orang-orang yang bertakwa tersebut. Okay, so itu adalah satu perkara dan juga refleksi yang sangat kena dengan keadaan kita sebagai umat Islam, supaya kita apabila dalam bulan Ramadan, bila kita berjanji, disebabkan antara tuntutan Ramadan adalah bertakwa, maka jangan pernah kita memungkiri janji tersebut. Wallahu alam. Okay, baik tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, terima kasih Azmi untuk tadabbur ayat yang ke-76. Sekarang kita terus beralih kepada ayat 77 tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang menjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bahagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Baik tuan-tuan sekalian, dalam ayat 77 ni tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu penegasan, iaitu innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, iaitu Allah bagi tahu sesungguhnya ada orang-orang ni, dia ni membeli ataupun berjual beli dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala dan sumpah-sumpah mereka kepada Allah. Dan menariknya perkataan yashtaru dekat sini tuan-puan, yashtaruna ni tuan-puan sekalian, kalimah ini dia menarik disebabkan Allah bagi tahu perkataan ini, kalau baca terjemahan kata menukar janji kan. Tetapi yashtarun, ishtara bermaksud membeli. Kenapa Allah guna perkataan tu? Kan? Kenapa Allah guna perkataan tu sedangkan ada perkataan lain yang boleh menggambarkan menukar tu? Sebab Allah nak bagi tahu tuan-puan sekalian yang mereka ini membuat perkara itu dengan sedar dan dengan pilihan sendiri. Bukannya secara tak sengaja dan secara terpaksa ataupun kebetulan. Orang yang membeli tuan-puan sekalian, dia mesti sedar apa yang dia nak beli. Jarang tuan-puan sekalian saya terbeli. Mana ada terbeli? Jarang kita dengar orang terbeli sesuatu kan. Dia biasanya orang yang membeli ni mesti dia sedar apa yang dia beli. Dia tahu benda yang dia nak, dia tahu harganya berapa, maka dia buat jual beli untuk membeli benda yang dia sudah tahu apa yang dia nak beli. Jadi bila Allah bagi tahu mereka ini menukar janji Allah dengan dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, maksudnya mereka sedar akan perbuatan itu sedang
orang kata menjatuhkan ataupun merendah-rendahkan nilai Islam itu sendiri. Maksudnya dia orang sedar perbuatan itu sedang merendah-rendahkan nilai Islam. Bahkan tuan-puan sekalian, bila kita tengok keadaan sebegini, memang ada satu perumpamaan yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, satu pukulan hebat kepada kita. Allah bagi tahu orang yang terlalu nagih dunia ni ataupun yang selalu mengejar dunia lebih daripada mengutamakan janji-janji Allah dan juga Allah itu sendiri, mereka diumpamakan seperti anjing yang menjelikan lidah. Yang ni kita boleh baca dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-176. 176 surah Al-A'raf. Allah kata kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath. Jadi bila mana tuan-puan sekalian, kata Allah orang yang mengutamakan dunia sanggup menggadaikan agama ni, Allah kata anjing jeli lidah. Tuan-puan sekalian cuba tengok anjing menjelikan lidah macam mana rupa dia. Dia macam seolah-olah terhigih-higih dan seolah-olah macam mengah kalau tak dapat sesuatu yang diinginkan. Sebab itu anjing tuan-puan sekalian, dia hanya akan berhenti menjelikan lidahnya sehinggalah dia dapat apa yang dia nak. Kan? Maksudnya bila dia dah bersama dan dia sudah menggigit dan sedang berada dengan benda yang dia nak tu, baru dia berhenti. Maksudnya apa? Manusia yang jenis yang disebutkan dalam ayat 77 surah Al-Imran itu puan sekalian, dia tak akan berhenti menagih dunia sehinggalah dunia yang diimpikan itu menjadi milik dia. Dia tak akan berhenti mengejar, dia tak akan lelah mencari sehinggalah dunia yang dikejar dan didefinisikan oleh dia itu menjadi milik dia. Dan dia sanggup menggandaikan tuan-puan sekalian hatta agama sendiri ataupun prinsip-prinsipnya sendiri semata-mata nak mengejar benda itu. Yang ni kalau tuan-puan sekalian sempat baca, sebab panjang juga ceritanya. Kalau Hazmi pernah dengar cerita Bal'am bin Ba'ura tu kan. Jadi ini juga gambaran bagaimana mereka individu ni. Tuan-puan sekalian boleh baca tafsiran ayat 176 Al-A'raf ni tuan-puan sekalian, ada cerita berkenaan dengan Bal'am bin Ba'ura. Ini antara benda yang kita boleh muhasabah supaya kita tidak menjadi orang yang bila diberikan kelebihan dalam beragama, janganlah sampai tahap kita ini mengorbankan prinsip kita hanya semata-mata untuk mengejar habuan dunia. Jadi ini benda yang kita boleh sama-sama fikir-fikirkan lah tuan-puan sekalian. Sebab di akhir zaman ni tuan-puan sekalian memang sanggup manusia menjual agama dengan harga yang sangat murah ni, dengan kesedaran sendiri pula tu. Contoh tuan-puan sekalian, kalau saya buat contoh yang lebih semasa, ibaratnya ada orang yang menimpilkan agama kepada produk-produk semata-mata untuk menariskan jualan. Kan, bukan tak pernah wujud satu gelombang satu ketika dahulu air yang dibacakan surah Yasin. Padahal tuan-puan sekalian nak beli air mineral boleh je, tetapi tuan-puan sekalian kita tak nafikan. Air 30 juzuk. Kan, air yang dibacakan 30 juzuk. Mungkin kalau dia buat betul-betul tuan-puan sekalian, yalah, tapi tuan-puan sekalian kalau itu yang menjadi marketing, itu yang menjadikan asbab untuk melakukan produk, maka ini adalah perkara yang tak sewajarnya berlaku lah. Kan? Dan juga kadang-kadang ada orang yang berperwatakan agama, kan, meletakkan perkataan-perkataan yang melambangkan agama semata-mata untuk meneruskan jualan. Minta maaf sebutlah tuan-puan sekalian. Mungkin ada orang yang akan berbeza pendapat dengan saya, tetapi saya kena sebut sebab benda ini juga boleh dikatakan yashtaru nabihi thamanan qalilan. Contoh pada hari ini ada orang yang mungkin, contoh ada kedai, dia nak jual sesuatu, cara dia untuk nak menampakkan dia ni adalah seorang yang jujur, yang sangat beragama, dia meletakkan dekat belakang-belakang dia mungkin khat-khat yang ada ayat-ayat Quran. Kan? Saya pun tak tahu apa tujuan sesetengah peniaga pada hari ini meletakkan ayat-ayat Quran di kedai-kedai mereka tu. So kalau kita katakan sebab memang nak nampak sebagai hiasan, adakah Quran punya value tu layak untuk dijadikan sebagai perhiasan? Ataupun pada hari ini kamu meletakkan benda tu kononnya supaya orang nampak kamu ni peniaga yang Islami. So mungkin ada kata, ustaz eloklah dia letak ayat Quran berbanding dia letak muka-muka heavy metal ke apa kan, ataupun letakkan tengkorak ke apa. Elok letak ayat Quran. Kembali pada persoalan saya tadi, adakah value Quran itu sendiri hanya layak dan setaraf untuk nak jadi barang perhiasan? That's the argument. Kan? Ataupun adakah Quran pada hari ini dia hanya standardnya tu sekadar menjadi tempelan untuk nak menjadikan brand kepada seseorang. So Quran tu pula kena bertindak sebagai brand untuk orang tu. So kalau kedai tak ada ayat Quran, tak ada ayat 1000 dinar, kalau tak ada ayatul kursi, tak ada 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, kedai ni tak Islamik. How tak mature-nya kita tuan-puan sekalian hari ini dalam dealing with sacred of din, kesucian agama, kita boleh memperdagangkan
agama, bahkan kitab suci, hanya semata-mata untuk kita tampil sebagai brand yang kononnya dipercayai dengan brand agama. Ini adalah kemelampauan tuan-tuan sekalian. Ayat 77 ni Allah bagi tahu memang inilah sikap dahulu dan terkini orang-orang yashtarun. Dan again, saya ulang balik poin saya di awal tadi, mereka buat ini dengan minda sedar. Maksudnya apa tadi? Contohlah, dia pasal tu dia tahu dia tak Islamik mana pun, tapi sebab digunakan Al-Quran tu nak tampil Islamik. Dia sedar buat benda tu. Dia tahu dia tidak beragama sangat. Jadi tuan-puan sekalian, mungkin ada kata, Ustaz, adakah bermaksud dekat rumah saya pada hari ini ada ayat Quran saya kena buang semua? Tak, tuan-puan sekalian. Sebab tu kalau tuan-puan sekalian boleh buka fatwa-fatwa daripada mufti kita di Malaysia, tuan-puan sekalian, ada adab dan disiplin yang perlu diambil kira dalam meletakkan ayat suci Al-Quran dekat rumah yang nak dijadikan sebagai perhiasan. Sebolehnya kalau tempat-tempat yang tuan-puan sekalian letakkan ayat suci Quran tu, kalau boleh tempat itu memang sinonim untuk orang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tuan-puan sekalian letakkan ayat Quran tu di tempat yang orang dah sinonim tempat tu tempat berhibur. Contoh dekat kawasan ruang tamu yang ada televisyen yang orang akan bergelak tahu dekat situ. Ayat Quran kat atas TV tu. Jadi adakah TV dalam ayat Quran atas tu? TV tu adakah lebih mengujakan anda berbanding dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu tidak menjadi satu yang haram kalau kita letakkan ayat Quran, cuma ada disiplin dan adabnya. Jadi ini antara pengajaran lah yang kita boleh ambil daripada ayat 77 surah Al-Imran. Baik, kita terus kepada ayat seterusnya, ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan sesungguhnya dalam kalangan mereka nescaya ada golongan yang memutarbelitkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka itu sebahagian daripada kitab, padahal itu bukan daripada kitab, dan mereka berkata itu daripada Allah, padahal itu bukan daripada Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Okey. So jadi ini merupakan ayat yang sangat-sangat penting untuk kita fahami, kerana ia merupakan salah satu ciri-ciri ahli kitab yang juga kita tanpa kita sedari ada dalam kalangan kita juga yang seolah-olah memperlakukan perkara yang sama. Apakah perkara yang dilakukan oleh mereka yang sangat-sangat jelek dan juga sangat-sangat kita perlu hindari adalah wa inna minhum la fariqal yalwuna alsinatahum. Okay, perhatikan perkataan yalwun dekat sini. Yalwun berasal daripada satu akar kata bahasa Arab, lam waw hamzah maksurah. Okay, kalau contohnya lawa kan. Kalau lawa dalam bahasa Arab kita boleh panggil sebagai twist. Sebab tu dalam bahasa Arab bila kita cakap apabila tali itu diputar belit kan, bukanlah maksudnya tali itu inilah berbelit-belit kan, kita panggil sebagai lawal habl kan, tali itu berbelit-belit. So dengan arti kata lain, yalwu ni mereka menggunakan lidah mereka untuk membelit-belitkan bil kitab, iaitu sama ada kalau ayat itu tentang perkara-perkara berkaitan, mereka cuba untuk sama ada menukar ataupun mereka cuba untuk nak bawa naratif yang lebih dekat dengan diri mereka, ataupun dengan arti kata lain yang memberikan mereka kedudukan yang lebih tinggi contohnya. Dan ini merupakan salah satu sifat yang kita perlu elakkan, iaitu memutarbelitkan ayat-ayat Tuhan, memutarbelitkan ayat-ayat Quran kan. Saya bagi contoh satu instant yang berlaku, bukanlah ayat Quran tetapi menunjukkan antara peristiwa yang berlaku antara Yahudi dan juga Nabi SAW, ketika mana ada seorang ni datang kepada Nabi SAW dan mengatakan Assalamualaikum. Kan biasanya kita kalau nak ucap salam Assalamualaikum. Bayangkan kalau tu kalam ni, antara contoh pemutabelitan yang dilakukan oleh Yahudi pada waktu itu adalah Assalamualaikum tu dia menjadi Assalamualaikum.
Kalau assalamualaikum, selamat sejahtera. Tapi kalau buang lam, assalamualaikum, dia akan jadi kematian ke atas kamu ataupun celakalah ke atas kamu. Maka Nabi SAW menjawab waalaikum. Dan Aisyah bertanya, kamu tak cakap, tak dengar ke apa yang maksudnya Rasulullah tak dengar ke apa yang Yahudi itu ataupun individu itu cakap kepada kamu? Dia bukan cakap assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Dan Nabi SAW respon balik, aku dah jawab waalaikum, dan ke atas kamu. Maksudnya kematian dan juga kecelakaan juga ke atas kamu disebabkan kamu ucapkan perkara-perkara ini. Dan selain daripada itu, pemutabalitan yang berlaku, mereka mengatakan apa? وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Ini sebahagian daripada Allah. Apa yang aku cakap ni sebahagian daripada kitab, dan bila cakap sebahagian daripada kitab adalah sebahagian daripada Allah. وَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Dan Allah SWT sambung lagi, ini bukan daripada Allah. Allah telah refute, kan, apa yang mereka cakap ni bukan daripada Allah. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Perkataan yaqulun sangat penting. Sebab kita belajar di dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan fi'il mudhari', dia adalah istimrar wa tajaddud. Dia bukan sekadar perkara itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, perkara itu dilakukan oleh ahli kitab, tetapi wa yaqulun merujuk kepada sampai sekarang perkara itu masih berlaku. Ramai sampai sekarang, the present, dan berterusan istimrar perkara itu dilakukan oleh orang-orang agama tanpa kita sedari. Sebab tu kita kena berhati-hati mendengar daripada siapa yang, apa maksudnya, tidak semestinya apa yang diucapkan oleh orang agama semua betul. Bukanlah maksudnya kita melekehkan orang-orang agamawan, tidak. Tetapi kita sebagai umat yang ada akal dan ada disiplin, kita kena sentiasa bertanya-tanya ustaz. Contohnya, mana ustaz dapat rujukan? Dia tak ada masalah. Kita sebagai orang awam, kita berhak untuk tahu rujukan. Kerana agama Islam ni bukan agama kartun yang kita buat sesuka hati kita, tetapi kita adalah agama yang berpandukan dengan rujukan. Dan rujukan kita sudah semestinya dua yang utama adalah daripada Al-Quran dan Sunnah, dan sudah semestinya ada ijma' dan qiyas dan seterusnya. Cumanya kita jangan pernah rasa yang kita tak layak untuk bertanya kepada orang yang lebih tinggi ilmunya, kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran sendiri sarankan kita untuk afala yatadabbarun, afala yatafakkarun, afala yatadhakkarun, merujuk kepada kita kena banyak berfikir. Dan ini adalah supaya agama ni bukan sekadar kita dengar hearsay, tetapi agama ni datang untuk meyakinkan kita, untuk memberikan kita satu bentuk amalan dan tindakan yang benar-benar kita yakini. Dan ini adalah satu pengajaran yang kita sentiasa perlu amalkan daripada ayat ke-78 ini. Wallahu a'lam. Baik, tuan sekalian, alhamdulillah tuan sekalian, selesai untuk ayat 78. Tanpa membuang masa, kita pergi pada ayat 79. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadikanlah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah kerana kamu mengajarkan kitab dan kerana kamu mempelajarinya. Baik, tuan sekalian, dalam ayat yang ke-79 ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita semua, khususnya para pendakwah, agar tidak menyeru dalam hal menyebarkan agama ni, agar tidak menyeru kepada diri sendiri. Sebaliknya, bila kita menyebarkan agama, tuntasnya ataupun bulatnya kita membawa seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalil yang sering kali kita dengar, iaitu Allah sebut, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Maksudnya kalau kita berdakwah ataupun pada hari ini, kita kena bawa orang yang kita dakwahkan itu ataupun mad'u kita tu kepada Allah, bukan kepada diri kita. Sebab ini
tidak pun dilakukan oleh Nabi Muhammad, hatta nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun tidak mereka berdakwah itu bawa kepada diri mereka. Secara halus tuan-puan sekalian, Allah nak menegur pada hari ini ada setengah pendakwah yang berdakwah pada hari ini untuk mengejar populariti, bahkan menjadikan dakwah sebagai medium untuk dia mengukuhkan pengaruhnya dekat atas muka bumi ini. Jadi ini sama sekali adalah perkara yang terkutuk sebenarnya dalam dakwah, kerana menjadikan satu pekerjaan ataupun satu amalan yang mulia namanya dakwah, tapi diselitkan agenda yang sangat terkutuk, iaitulah untuk nak membawa orang kepada ketaksuban kepada individu. Dan ini tuan-puan sekalian, kalau kita tengok dalam kisah-kisah Al-Quran, contoh macam antara perkara yang tak baik yang dilakukan oleh Qarun. Bila mana Qarun ni tuan-puan sekalian, bila mana dia keluar, orang jadi macam adore dengan kekayaan yang ada pada Qarun. Cuba tengok tuan-puan sekalian, kita ingat ke dengan kekayaan itu mungkinlah dia boleh ajak orang, contoh kalau dia kaya, dia boleh ajak orang yang kagum dengan dia itu dengan mengatakan doalah pada Allah. Patutnya macam tu lah. Ataupun kau kena berusaha cari jalan untuk mendapatkan rezeki yang melimpah luah. Mungkin dia boleh seru orang ke situ. Tetapi tuan-puan sekalian, surah Al-Qasas ayat 78, Allah memperlihatkan perkataan Qarun bila mana orang dah mula kagum kepada dia tu. Dia kata innama utituhu ala ilmin indi. Kan Qarun kata apa dah? Sesungguhnya aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada pada aku. Maksudnya dia tak kata minta dengan Tuhan. Dia tak kata berusaha dengan lebih banyak, tapi dia kata semua tu sebab memang aku cerdik. Aku ni memang ada pengetahuan yang banyak dan memang kepandaian tu ada pada aku. Dia bawa kepada diri dia. So stop tuan-puan sekalian amalan masuk bakul langkat sendiri ni. Ini antara amalan yang tak baik. Bahkan hari ni hatta tuan-puan sekalian kita dalam bab kita berkomunikasi dengan orang pun tuan-puan sekalian, sepatutnya bila kita ada satu nikmat yang baik yang kita ada pada hari ini, sepatutnya kita kembalikan kepada Allah. Contoh macam kalau ada orang puji kita, sepatutnya kita kata hadza min fadli rabbi, ataupun kita menyebutkan hadza rahmatun min rabbi, seperti yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman dan juga Zulkarnain. Tapi kadang-kadang hari ini kita jadikan satu kebiasaan, Hazmi, bila ada orang puji kita kata see the leg lah bro, kan, dia kata see the leg, ataupun tengok orang lah, tengok siapa lah, tengok aku datang daripada negeri mana lah. Kita nampak macam satu dialog yang sembang, yang nampak macam gurauan, tapi bila dah jadi terlalu biasa, takut-takut tuan-puan sekalian menjadi satu kebiasaan untuk kita mengembalikan kebaikan tu kepada diri kita sendiri. Itu yang pertama kita belajar. Yang kedua tuan-puan sekalian, kita juga mempelajari dalam ayat ini berkenaan dengan kunu rabbaniyin. Allah ada sebut tentang kalau tak boleh buat macam tu, so kena buat macam mana? Jadilah rabbaniyin. So rabbaniyin ni tuan-puan sekalian, kita ingat ke seseorang yang mungkin barangkali ada jiwa bertuhan secara self ataupun secara individu. Tapi berdasarkan ayat ini tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu orang yang nak jadi rabbaniyin ini, dia bukan semata-mata ada self initiative, which mean kalau contoh kalau kita baca dalam ayat ni, Rabbani ini bermaksud orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So itu mungkin self initiative dia nak dekatkan diri kepada Allah. Tetapi Rabbaniyin juga menurut At-Tabari tuan-puan sekalian, berdasarkan ayat ini, Rabbaniyin ialah seseorang yang orang yang belajar dan mengajarkan kitab kepada orang lain. Maksudnya apa? Bukan sekadar untuk memikirkan pasal nak jadi baik seorang diri, tapi dia memikirkan macam mana aku nak membaikkan komuniti dan masyarakat. Kan? Jadi ini adalah benda yang perlu ada dalam mindset kita sebagai seorang yang nak ada jiwa rabbaniyin ni. Sebab kali ini ramai orang yang nak jadi orang yang ada jiwa bertuhan, dia fokus pada individu dia. Dia seorang banyak berzikir, dia lah orang paling banyak baca Quran, tapi dia fokus kat diri sendiri, tapi tak pernah pun ajak orang lain buat benda yang sama. Jadi tuan-puan sekalian, berdasarkan ayat 79 ini, kita belajar untuk concern about other people. Kalau kita baik tuan-puan sekalian pada hari ini, kita kena ada usaha untuk membaikkan orang lain. Jadilah seperti mana Zulkarnain tuan-puan sekalian, yang selalu dahagakan kebaikan tu bukan sekadar untuk diri dia, sedangkan kalau ikutkan pada dia punya status, position dia pada waktu itu, dia dah convert dah. Dia dah dapat kekuasaan. Allah dah bagi dia kebebasan nak buat apa-apa saja tuan-puan sekalian. Dia tak perlu nak serabut nak fikir pasal lantak pilah orang dekat tempat terbenam matahari, lantak pilah orang yang dekat tempat terbit matahari, lantak pilah kamu penduduk di antara dua gunung, aku tak ambil kisah. Tetapi tuan-puan sekalian, setiap lokasi yang Zulkarnain pergi tuan-puan sekalian, setiap lokasi itu jugalah tuan-puan sekalian Zulkarnain pasti nak menyampaikan tauhid kepada mereka.
Sebab tu kalau tuan-puan sekalian tengok cerita masa Zulkarnain dekat tempat terbenam matahari, dia bukan sekadar nak menyelesaikan isu-isu kebajikan, tapi dia punya kepekaan yang pertama ialah dia dapati penduduk dekat tempat tu dia tidak mendapat sentuhan agama. Sebab itulah dia ada education, dia mengajarkan agama. So bayangkan tuan-puan sekalian, dia dah convert, dia dah baik, tapi dia masih lagi ada misi untuk nak membaikkan masyarakat. Ingatkah dia terhenti dekat checkpoint terbenam matahari je? Dia pergi dekat tempat terbit matahari pun Allah kata wa kadzalika, which mean dalam tafsir mengatakan dia buat perkara yang sama juga dekat tempat yang lain. Nampak tak tuan-puan sekalian? Dia punya kedahagaan nak membaikkan masyarakat itu. Jadi inilah antara kaya ukur tuan-puan sekalian seseorang yang ada jiwa rabbaniyin, bukan sekadar untuk membaikkan diri sendiri, tapi juga untuk membaikkan masyarakat. Jadi tuan-puan sekalian, akhir kata daripada saya untuk ayat 79 ini, agama bukan membina kultus individu, tetapi agama ialah tentang membina generasi yang rabbani. So jauhilah tuan-puan sekalian kultus individu ni tuan-puan sekalian. Benda ni adalah benda yang tak sewajarnya berlaku, khususnya dalam membawa brand ataupun membawa nama agama itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi tuan-puan sekalian, kita pergi pada ayat yang terakhir, iaitu ayat ke-80 daripada Hazmi, bacaan dan tadabburnya. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Adakah patut dia menyuruhmu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim? Okay. So apabila kita membaca ayat ini, ia menyedarkan kita satu perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW, iaitu Nabi SAW akan menyuruh dan memerintahkan dan menyampaikan kepada kita semua perkara-perkara yang kita perlukan, seperti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh pada sunnah. Dan antara main ajaran Nabi SAW yang kita perlu ingat dan juga tanam dalam diri kita, iaitu la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Nabi SAW apabila menyebarkan agama, tidak sampai ke peringkat Nabi suruh contohnya mengambil malaikat ataupun orang-orang yang soleh sebagai arbab. Dan kita bertemu sekali dengan perkataan arbaba, sebelum ni kita dah bertemu kan, dari perkataan Rabb. Rabb ni adalah merujuk kepada Tuhan, maka arbaba merujuk kepada banyaknya Tuhan dalam bentuk jamak. Dengan erti kata lain, orang-orang terdahulu, contohnya seperti ahli kitab, mereka mengetahui sepatutnya para nabi ini, bahkan para malaikat ini tidak boleh dikuduskan ataupun tidak boleh dikultuskan menjadi suci, menjadi ke peringkat Tuhan. Kerana mereka sendiri membaca kitab-kitab mereka, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita daripada zaman Ibrahim lagi, Ibrahim merupakan hanifah, seorang yang hanif dan juga muslimah. Pada waktu yang sama Muslim, menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi Muslim ini sudah semestinya antara aspek yang penting adalah tidak pernah mensyirikkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ini ataupun ungkapan ini, iaitu wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, menyedarkan kita satu hakikat yang kita tak boleh elak yang berlaku pada zaman sekarang, iaitu kita mengkuduskan dan mengkultuskan orang-orang, bukanlah sekadar malaikat, tetapi orang-orang agama contohnya, ataupun menaik taraf sampai ke peringkat yang sepatutnya tidak diletakkan. Contohnya minum basuhan kaki lah, walid dan sebagainya. Perkara itu bukanlah satu perkara yang dongeng, Ustaz kan? Perkara itu adalah satu realiti. Sebab itu di dalam ayat yang kita telusuri daripada awal sampai akhir ni, antara elemen yang penting yang Allah nak tanamkan kepada kita melalui ayat-ayat ini, iaitu elakkan sifat, antara sifat kepada ahli kitab. Maksudnya ahli kitab mahukan sangat diri mereka dikuduskan.
Sampaikan apa-apa perkataan, sami'na wa ata'na, kamu kena ikut dan patuh apa yang kita cakap, sebab ini semua datang daripada Tuhan. Kalau kamu tak ikut kami, kamu kufur kepada Tuhan. Sedangkan yang kita perlu ikut bukanlah semata-mata perkataan orang itu. Kalau perkataan orang itu bersandarkan kepada Al-Quran dan nas yang sahih, kita boleh ikut. Tapi perkataan semata-mata tanpa ada rujukan, tanpa ada sandaran, ia perlu ditolak. Maka kita kena lihat kebenaran, bukan lihat orang. Kita kena lihat apa yang dibawa, bukan lihat apa yang dipakai. Sebab itu sangat penting ayat ini menerangkan kepada kita, ayat murukum bil kufri ba'da idza antum muslimun. Ia menyedarkan kita sebenarnya kita dah tahu dah. Tapi mungkin disebabkan ramai orang ikut, disebabkan ia adalah satu trend, Ustaz, ataupun disebabkan kita tak nak menjadi golongan minoriti, maka pada akhirnya kita tak apalah, kita ikutlah. Sedangkan kita muslimun, kita tahu benda tu salah. Ramai dalam kalangan kita tahu benda tu salah, tapi buat sebab apa? Sebab trend. Sebab ramai orang lakukan. Saya pernah tengok benda tu kat universiti, Ustaz. Waktu zaman universiti, saya cakap, kenapa korang ikut benda ni? Takkanlah dia jahat, kan? Takkanlah dia tak baik. Dia ramai ikut followers dia. Faham? So tak boleh buat macam tu. Ramainya orang tak bermakna betul. Yang betul adalah apabila, kalaulah dia bawa benda betul, tak kisah kalau ramai setara mana, tapi kalau sampai ke peringkat cakap apa-apa tak boleh. Maksudnya kalau kita bantah, tak boleh, ni adalah satu benda yang dia adalah sekian-sekian orang kan, keturunan sekian-sekian, takkanlah boleh salah. Tak. Dia pakai kopiah kot. Kopiah kot. Pakai jubah kot. Pakai jubah kot. Macam tu. Dan benda tu berlaku pada zaman sekarang. Maka agama kita seperti mana Nabi SAW, apabila Abu Bakar, bila Nabi SAW telah meninggal dunia, Abu Bakar menyampaikan satu ayat yang sangat penting. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Satu penutup menunjukkan bahawa Nabi walaupun mulia, tetapi Nabi seorang manusia akan mati. Maka kita semua juga akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang berada di muka bumi ini semua akan mati. Sebab itu kita kena ada satu peringkat, kita ada red line, garis merah, sampai mana kita nak menghormati seorang tu. Kalau kita melepasi garis merah tu sampai kita cakap dia ni tak pernah salah, dia ni tak pernah masuk, there's something wrong in that statement. Okay, so ini ayat yang sangat penting untuk kita fahami dan juga kita hayati sama-sama, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, daripada perbahasan Hazmi tadi, maka tamat dah tuan-tuan sekalian untuk episod yang ke-8, daripada ayat 71 hingga ayat 80. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah masa kita bersiaran ini, pada waktu ini tuan-tuan sekalian tengah hujan ya. Jadi tempat tuan-tuan sekalian macam mana setakat ni tuan-tuan sekalian, hujan tak hujan, mungkin tuan-tuan sekalian akan dengar bunyi guru-guru lah sepanjang kami bersiaran tadi tuan-tuan sekalian. Ada orang cakap kat komen, saya dekat section 4 tak hujan pun section 3 lain kot. Mungkin kita kat tempat lain sebab ini set lain ni. Orang tak tahu kita berada di mana. Mungkin tak hujan mungkin belah sana tak hujan, tapi kita berada di set yang berbeza tuan-tuan sekalian. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian kita ditemani dengan hujan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, harapnya bunyi guruh tadi tidak mengganggu, bahkan mungkin menyentak anda semua daripada hampir-hampir nak tidur tadi tu, mungkin barangkali tercelik mata dengan bunyi guruh lah. Tapi kalau tak dengar, alhamdulillah tuan-tuan sekalian, sebab kami dekat sini memang dengar kilat sabun menyambung, bukan dengar lah, tengok kilat sabun menyambung dan dengar bunyi guruh yang agak kuat. Okey, baik tuan-tuan sekalian, terima kasih kerana tuan-tuan sekalian masih lagi setia dengan kami sehingga episod yang ke-8. Kita berbaki 12 episod lagi tuan-tuan sekalian untuk kita nak menamatkan semua 200 ayat surah Al-Imran. Akhir kata daripada saya tuan-tuan sekalian, seperti yang tuan-tuan sekalian tengok di pertengahan kita punya sesi live tadi tuan-tuan sekalian, kita pun telah melancarkan Tadabbur Plus. Jadi tuan-tuan sekalian, saya tak nak cerita banyak, tuan-tuan sekalian cepat-cepat subscribe untuk tuan-tuan sekalian mendapatkan harga 50% diskaun untuk langganan bulanan dan hampir 60% diskaun untuk langganan tahunan. RM25 saja tuan-puan sekalian daripada harga asal RM50 untuk bulanan, RM250 untuk tahunan daripada harga asal RM300. Jadi tuan-puan sekalian sangat-sangat berbaloi sebab dekat dalam video tu, dalam apps tu tuan-puan sekalian boleh tonton semua video. Dan insya-Allah tuan-puan sekalian untuk siri Asyarah ni habis Ramadan, tuan-puan sekalian boleh ikuti lagi bermula daripada Al-Fatihah sampailah kita akan catch up lah
InsyaAllah tiap-tiap minggu kita akan upload 3 video baru Asyarah. So hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat akan ada video baru Asyarah daripada asatizah yang tuan-puan sekalian kenali, insyaAllah. Bukan sekadar saya, tapi ada asatizah seperti Ustaz Yusuf Arba'in, ada Ustaz Nazri Mustaqim, ada Ustaz Amir Ihsan akan menghiasi Asyarah tuan-puan sekalian nanti. Jadi tuan-puan sekalian, cepat-cepat langgan supaya menjadi 3,000 pelanggan yang pertama, insyaAllah. Tuan-puan sekalian, cukup sekadar itu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada hari esok untuk episod yang ke-9 ayat 81 hingga ayat 90. Jadi tuan-puan sekalian, terima kasih sekali lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.